Untuk bapa tunggal di luar sana tu, jom saya nak kongsikan 3 tip yang praktikal untuk anda gunakan apabila nak mencari jodoh dengan status seorang bapa tunggal ni. Yang pertama sekali, anda mestilah fokus kepada kebahagiaan anak-anak anda. Jodoh yang baik insya-Allah akan terima anak-anak anda dan juga kehidupan anda sebagaimana dia nak terima diri anda. Pastikan anda mencari seseorang yang boleh sayang anak anda seperti dia sayang diri anda. Yang kedua, kenalah tingkatkan keyakinan diri. Jangan rasa rendah diri, rasa tak yakin, rasa orang tak nak dekat bapa tunggal yang dah ada anak ni. Sebenarnya, orang yang pernah mengalami fasa kegagalan dan perkahwinan ni merupakan orang yang lebih kuat lagi. Sebabnya dia dah tahu, dia dah ada pengalaman dalam kehidupan berpasangan sebelum ni. Percaya pada diri sebab keyakinan yang ada pada diri seorang bapa tunggal itulah yang menjadi daya tarikan utama untuk seseorang tu jatuh hati. Dan juga yang ketiga, kalau nak cari jodoh tu, tak tahu nak cari jodoh kat mana, mulakan langkah pencarian anda dekat dalam lubuk cari jodoh ni, iaitu portal cari jodoh Muslim Malaysia tiljannah.my. Dekat sini anda boleh kenal ramai calon. Semuanya single-single insya-Allah, dan juga anda kena yakin Allah ada sediakan calon jodoh yang terbaik untuk anda. Yang penting sekali, niat kena ikhlas dan juga anda sendiri mesti serius nak ada pasangan. Ingat, mencari jodoh ni bukan sekadar nak lengkapkan diri, tetapi untuk berkongsi rasa cinta, untuk berkongsi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.